dan tidak adil untuk membuat perbandingan orang pergi ke Phuket dengan Langkawi. Phuket bukan pulau. Phuket bersambung Tanah Besar. Krabi bersambung Tanah Besar. Saya baru balik Krabi naik motor. Boleh pergi dengan motor ya, pergi Phuket, pergi Krabi je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai sidang DUN mengikut jadual lah. Sidang DUN ni yang panjang, bajet ya bulan 11. DUN kena bersidang dalam tempoh 6 bulan. Tak boleh tak ada sidang dalam 6 bulan, dia akan terbubar. Ini salah satu sidang yang dijadualkan lah. Oleh kerana tak ada perkara yang perlu dibawa ke Dewan untuk kelulusan atau perundingan, perbincangan. Jadi Dewan ditangguhkanlah sehari saja. Walaupun sekali dia panggil sehari juga. Kalau persidangan yang sebenarnya sampai pukul 1 je. Jadi selalu kita sidang sampai pukul 4.30 petang tu kena buat usul untuk memanjangkan sidang DUN. Sidang yang sebenar pukul 1. Ya, hari ini ikut jadual lah. Saya ucap terima kasih kepada semua ADUN yang mengambil bahagian dalam perbahasan usul khusus tentang Langkawi yang kita fikir perlu dipertegaskan sekali lagi tentang isu Langkawi ini, kerana banyak orang faham Langkawi ini macam tak ada tanggungjawab orang lain, semua tanggungjawab kita. Saya ingin tegaskan bahawa Langkawi memberi pendapatan kepada negara dalam sektor pelancongan dan sektor-sektor lain antara 4 hingga 8 bilion setahun. Bukan kecil, banyak. Isu yang berlarutan sekian lama. Orang selalu sebut kerajaan negeri tak buat apa ialah isu pengangkutan Langkawi ke Langkawi ferry. Isu yang besar ialah tambak tu. Tiap tahun dia kena buat pengerukan dia panggil. Selut. Jadi alasan kenapa feri dikurangkan kerana air surut, pengerukan tak dibuat, maka perjalanan ke Langkawi tersangkut. Maka orang terpaksa tunggu lama. Jadi pengalaman tu tidak memberi galakan kepada rakan-rakan. Orang lain pula yang nak pergi di Patau, sapi kena tunggu lama, feri tak tentu. Daripada 3 trip, 5 trip. Kadang-kadang waktu low season 3 trip saja. My peak season dia boleh pergi sampai 5, kadang sampai 8. Saya pun tak faham. Ferry ni bidang kuasa MOT. State tak ada say lah. Semua di bawah urusan Kementerian Pengangkutan. Kita pernah minta untuk feri-feri ini Kementerian Pengangkutan, Kerajaan Sekutuan mempertimbangkan subsidi khas. Kerana perjalanan agak panjang. Antara 3 pulau utama, Pulau Pangkor, Pulau Langkawi, Pulau Tioman. Pulau Langkawi minyak paling mahal, tak dapat subsidi. Jadi benda-benda tu kena dipertimbangkan juga lah untuk menggalakkan kehadiran pelancong. Yang masalah kita hadapi ialah pelancong domestik. Pelancong domestik ni kebanyakan mereka pergi dengan feri. Kalau international dia bayar dengan flight. Flight boleh pergi sampai 25 penerbangan sehari, penuh 25 flight. Sebab tu hotel-hotel 4 bintang, 5 bintang penuh. Ada hotel 4 bintang ke atas ni, dia punya okupansi rate sampai 70%. Dalam bidang perhotelan 70% kira cukup memberansangkan lah. Tinggal lagi hotel 3 bintang ke bawah, dia dihuni oleh pelancong domestik. Pelancong domestik bergantung pada feri. Bila feri tak okey, pelancongan domestik akan terjejas. Inilah isu yang membelenggu Langkawi sejak sekian lama. Jadi tak payahlah buat kenyataan-kenyataan yang tidak memberi rangsangan untuk orang datang. Dan tidak adil untuk membuat perbandingan orang pergi ke Phuket dengan Langkawi. Phuket bukan pulau. Phuket bersambung Tanah Besar. Krabi bersambung Tanah Besar. Saya baru balik Krabi naik motor. Boleh pergi dengan motor ya, pergi Phuket, pergi Krabi, dia bukan pulau. Dan di sana tu aktiviti pelancongan dia aktiviti yang bercanggah dengan budaya kita. Aktiviti yang tidak halal banyak. Dia takkan kita nak bawa Langkawi sama dengan Phuket dan pulau-pulau tu, destinasi tu. Jadi kita nak kekalkan Langkawi sebagai destinasi pelancongan yang lestari, selari dengan budaya dan adat setempat. Kita kekalkan Langkawi macam mana Langkawi sekarang ni lah.
Cuma yang kena diselesaikan ialah pengangkutan feri. Itu saja, lain-lain tak ada masalah apa. Ada isu dia kata barang mahal, sama je dengan tempat lain. Tempat-tempat pelancongan yang lain. Makan macam itulah. Cuma mungkin feri ni dia Langkawi ni oleh kerana dia betul-betul pulau, mungkinlah ada sikit peningkatan 10-20% dalam barang-barang. Lepas tu kita desak supaya barang-barang yang dimasukkan dalam item bebas cukai ditambah ke Langkawi sebagai tarikan pelancongan. Kereta contohnya no, dia bagi 300,000 ke bawah. Boleh beli tanah besar je. Tak payahlah special dia pergi Langkawi. Jadi kekalkan Langkawi sebagai pulau bebas cukai untuk kereta yang high end ni. Kereta-kereta yang ni harga sejuta kan no. Beli Langkawi murah sikit. Tak kena cukai. Yang kedua, saya ucap tahniah pada Datuk Saleh yang telah menggulung isu Bukit Malut. Isu Bukit Malut ni berlarutan sejak tahun 83. Mereka bukan orang Rohingya. Mereka orang Bukit Malut. Ada IC. Mereka warga negara. Sejak daripada tahun 83, dibawa masuk oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara. Daripada Pulau Dua, Burma. Mereka ni asal orang Kedah. Cakap Kedah. Dia pemain duduk situ atas urusan MKN tahun 80-an. Bukan Rohingya. Dia bukan berdatang tanpa izin. Mereka ni ada hak sama macam kita. Cuma mereka duduk tu, oleh kerana MKN tunjuk situ, mereka duduk situ lah. Tanah tu PKB, anak syarikat kerjaan negeri, tanah PKB, tanah Jabatan Hutan, ada masuk sikit tanah LKM. Lalu ni lejak masuk dalam laut. Lejak masuk dalam laut dah. Ada 1,200-1,300 rumah yang didirikan. Hari ni tak ada, esok ada. Dia buat cepat. Jadi saya ada beberapa kali menyuarakan hasrat kerajaan negeri supaya MKN buat pengambilan balik tanah LKM sebelah tu untuk didirikan rumah yang sah. Mereka boleh beli, mereka sedia untuk beli. Tapi dalam range yang mereka boleh capai lah. Kalau harga sejuta memang mereka tak mampu. Mereka ada duit cash. Mereka kata kami nak sedia beli kalau ada rumah yang sesuai. Jadi 200,000 ke bawah ni kena tanah tu, tanah yang murah lah. Kalau buat pengambilan, MKN boleh buat pengambilan, anak syarikat kerajaan negeri boleh bangunkan rumah untuk dijual. Mereka sedia membeli. Boleh selesailah masalah penempatan Bukit Malut. Lah ni dah duduk rapat-rapat, lorong boleh lalu sikit je. Jadi orang buat macam-macam spekulasi. Memang ada isu kebersihan, tapi benda-benda tu tak dapat dielak lah. Kampung di atas Hayak ni memang lagu tu lah dia punya keadaan. Karan tak ada, nak masuk karan tak boleh pasal tanah tak ada geran. Hayak pakai bab meter. Bab meter ni ada 1 meter je. Semua tap daripada situ. Jadi siapa nak bayar? Ada isu tunggakan dengan sadar. Elektrik pakai tarik rumah orang. Ada tepi-tepi tu pakai tarik situ. Siapa nak bayar? Jadi banyaklah isu-isu yang tak dapat diselesaikan berdasarkan peraturan undang-undang. Yang paling baik ialah sediakan tanah untuk syarikat, anak-anak syarikat kerajaan negeri, syarikat-syarikat swasta juga boleh bangunkan kediaman yang mereka boleh beli. Kediaman yang teratur, terancang lah. Kita boleh buat kawasan perumahan di sebelah tu. Mereka kena duduk dengan laut tak boleh jauh. Pasal mereka kerja nelayan. Dulu mereka bagi Taman Nilam. Taman Nilam ni dia darat sikit. Dia hangkut pergi perahu-perahu dia semua. Buka-buka lungut itu. Tak sesuai. Pasal aktiviti ekonomi dia bergantung kepada laut. Dan hasil tangkapan rakan-rakan kita di Bukit Malut ni cecah 2 hingga 3 juta sehari. Tangkapan nelayan. Dia bergantung. Ekonomi Langkawi juga untuk kerja-kerja ni bergantung pada orang Bukit Malut. Kerja cleaner, kerja kedai, kerja sewa, kerja cuci, kerja pembersihan, gata ekonomi, jaga kedai semua ni. Kebanyakannya orang Bukit Malut. Jadi jangan buat spekulasi sembarangan lah. Mereka ni ada hak sama kita, cuma tinggal lagi mereka tak ada tanah yang bermilik untuk didirikan kediaman. Saya harap benda ni MKN ambil perhatian lah. Saya cakap 6 tahun lah tajuk ni. Masuk surat abad muka depan sedia. Tapi tak ada tindakan. Saya harap kita boleh letak noktah kepada isu Bukit Malut dan tidak dibuat spekulasi bahawa itu adalah kediaman pendatang asing. Bukan. Ada kajian 92% penduduk Bukit Malut ni adalah orang yang sama dengan kita. Lain-lain itu mungkin ada lah
seorang dua. Tapi bukan